Hai korang yang dekat area Setapak tu, kalau korang tak tahu nak moreh apa, korang wajib datang dekat sini sama Setapak. Cari je shop ni, Tut Coffee, bersebelahan dengan Mipa Zuzu. Bawa family korang ataupun kawan korang datang dekat sini, layan kopi dekat sini. Hari ni aku baru ada masa untuk datang dekat sini untuk moreh dekat Tut Coffee ni. So aku ada order blueberry latte shortcake. Yang ni one of the best seller yang diberitahu lah. Rasa blueberry mix dengan latte ngam je weh, sedap, patutlah jadi the best seller dekat sini. Banyak pilihan cookies juga dekat sini, bukan setakat cookies je, kopi pun ada. So untuk blueberry mix tu yang kau order ni, layer by layer dia buat tadi, punya ngam, balance, cukup flavoring dia. Okay, aku ada juga daripada cookies red velvet. Rasa dia sumpah sedap weh, crunchy dekat luar, moist dekat dalam. Untuk korang, kalau korang tengok video ni, korang boleh singgah dekat Tut Coffee ni. Bye korang.